Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita baca ayat Sabah lagi. Ini kita baca dua kisah lah, tapi kisahnya pendek-pendek lah kita. Besok insya-Allah kita akan baca satu kisah yang panjang lah. Besok. Dan satu kisah dakwah Nabi kepada Sayyidina Ammar dan Sayyidina Suhaib. Dan kisah yang kedua, dakwah Nabi kepada Asad bin Zurarah bin dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais radhiyallahu anhuma. Ini dakwah Nabi kepada dua orang. Ini lagi bab dalam dakwah Nabi kepada dua orang. Dalam bab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang. Kisah pertama, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ammar bin Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhuma. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdi Qais radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa laina min ghadain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa laina min ghadain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa laina min ghadain rahmatika ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah pertama, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ammar dan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertemu Suhaib bin Sinan di pintu rumah Arkam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam rumah itu. Aku bertanya kepadanya, apakah tujuan kamu? Dia bertanya kepadaku pula, apa pula yang kamu inginkan? Aku berkata, aku ingin masuk berjumpa Nabi Muhammad dan mendengarkan bicaranya. Dia berkata, aku juga inginkan perkara yang sama. Lantas kami pun masuk berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam membentangkan kepada kami agama Islam. Lalu kami pun memeluk Islam. Kami berada di rumah itu sepanjang hari tersebut sehinggalah waktu petang. Kemudian kami keluar dalam keadaan bersembunyi. Keislaman Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu ialah selepas 30 orang lebih telah menerima Islam. Kisah yang kedua, Nabi SAW kepada dakwah Nabi SAW kepada Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdi Qais radhiyallahu anhuma. Sayyidina Qubayb bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu dan Zakwan bin Abdi Qais telah keluar dari Madinah menuju ke Mekah untuk minta Utbah bin Rabi'ah membuat suatu keputusan tentang urusan mereka. Ketika di sana mereka telah mendengar berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua datang
kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah membentangkan kepada mereka agama Islam dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Lalu kedua-dua mereka telah memeluk Islam. Mereka berdua langsung tidak pergi kepada Utbah bin mereka berdua langsung tidak pergi kepada Utbah bin Rabi'ah. Sebaliknya terus pulang ke Madinah. Mereka berdua ialah orang yang mula-mula membawa Islam kembali ke Madinah. InsyaAllah tu dia tuan. Kisah sahabat Kisah pertama dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Ammar bin Sayyidina Suhaib. Kisah pertama dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Ammar dan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhuma. Dan kisah yang kedua dakwah Nabi SAW kepada Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdi Qais. InsyaAllah supaya kita dengar, kita sama-sama ambil iktibar untuk diri kita buat dakwah, untuk bagi semangat untuk diri kita buat dakwah, dan kita amalkan yang sama-sama amalkan dan sama-sama dengan orang lain. InsyaAllah kita tutup dengan tahfidz suara. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الإنسان من الخلق إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum